Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat menjayakan program pada hari ini. Pendidikan hari ini menuntut kita untuk terus meneroka ilmu dan segalanya bermula dengan membaca. Oleh itu ingatlah bahawa membaca merupakan jambatan ilmu. Bagi menyuburkan budaya ini, pihak sekolah sangat komited melaksanakan program yang berterusan dan mantap seperti program Nilam. Kita mesti melihat anak-anak kita membaca dan mampu menghayati serta menganalisis setiap bahan bacaannya dengan kritis dan kreatif. Amalan membaca juga merupakan satu elemen yang dititikberatkan dalam rancangan pendidikan Malaysia kerana ia merupakan salah satu sokongan kepada kemejadian murid dalam pelbagai bidang. Pihak sekolah komited memperkasakan amalan membaca dengan pelbagai aktiviti seperti program pembugaran Nilam, aspirasi Nilam bersama guru, jom membaca 10 minit, literasi maklumat, bimbingan Nilam bersama pengawas PSS dan cyber, race to the top reader dan sebagainya. Seiring dengan usaha itu, sukacita ingin saya maklumkan bahawa pusat sumber sekolah kami kini telah berwajah baru dengan transformasi fizikal yang lebih kondusif, menarik dan kemudahan peranti yang mencukupi. Dan saya percaya sekolah ini akan berjaya menyokong kelangsungan program Nilam dalam kalangan warga sekolah, khususnya anak-anak bangsa tercinta. Oleh itu, sekian daripada saya. Semoga program membaca ini dapat diteruskan selama-lamanya.